Assalamualaikum dan hai semua. Nak masuk je negara China semalam, macam-macam drama terjadi. Sudahlah kecewa tak dapat tiket kereta api ke Kunming. Line telefon pula langsung tak boleh roaming. Banyak betul dugaan kami. Akhirnya, kami ambil keputusan untuk stay saja di Mohan satu malam. Alhamdulillah, jumpa orang baik-baik. Siap ada yang belanja makan lagi. Jadi, hari ini kami harap perjalanan ke Kunming berjalan dengan lancar. Kalau sempat, kami akan terus cari tiket kereta api ke Lijiang. Apapun, jom ikut kami kembara kereta api hari ini sampai habis. Morning from Mohan, China. Sekarang pukul 7.30 pagi waktu Malaysia dan 7.30 pagi juga waktu di Mohan. Oh, sejuknya angin dia. Tadi saya cek 6 degree. Sejuk guys, tak payah buka aircon. Ini pemandangan dari tingkat bilik kami. Ni hotel sebelah. Kalau hotel dia memang besar-besar macam tu. Dia buat tulisan lampu malam-malam. Dia punya marketing. Hong Yuan Era Hotel. Cantik juga hotel dia. Kereta pun boleh tahan banyak. Sekeliling dia gunung ganang. Okey, ini plug dekat China. Macam tu. Dua pin boleh guna plug macam ni. Okey, plug macam ni pun boleh juga guna. Kita nak check out dari hotel di Mohan ni. Try try tukar duit, money changer. Ni tengok SIM card boleh beli tak. Lepas tu kita tunggu bas untuk ke stesen kereta api ni. Okay, inilah pemandangan hotel ni pada waktu siang. Hari tu ambil pada waktu pagi kan? Pada waktu malam. Ini hotel dia. Penginapan dekat Tower B. Ni kat Tower A ada sedikit penginapan dan juga dia punya management. Ini toilet. Hello, I want to check out. 退房是吧？ Okay, sini. Okay, bye bye. 谢谢. Oh, kedai halal tu dah buka lah. Tapi dia tak ada apa-apa roti yang boleh kita bungkus. Nanti belanja. Nanti dia belanja lagi, segan Nak kita ke? Tak. Sekejap kita nak naik van dia tak? Kita bukan nak pergi sana. Kita nak pergi ke sana. Naik ni best juga ni. Best ni. Ada lagi. Ada lagi? Ini kita boleh tengok live Mohan City. Banyak skuter. Tu kat kedai tu iPhone tu. Kita tanya dia jual tak SIM card. Tu kedai halal. Ni tengok belah sini pula. Oh, dia terbalik dengan Malaysia. Okey, kita sedang kedai runcit cari. Oh, ni ada biskut halal. Dia dah montong. Banyak produk Thailand dah masuk sini. Mana? Biskut kering? Tak ada halal. Oh, tak ada halal. Tu beg kau tu besar. Jatuh sebaik plastik. Jangan duduk-duduk macam tu Mina. Mama takut jatuh kaki tu besar. Halal tak? Ni ada macam dekat Malaysia. Tak banyak. Bangun Mina. Mina kaca banyak ni. Takut ni. Okey, kita dah tanya dekat sana China Mobile. Kita sana, okey, boleh beli tapi 150 yuan. Ha? 火车站。火车站呢？火车站在这里，我走下去，远10公里多。 Bukan lagi sekarang, bukan lagi cakap dia nak pergi jalan-jalan 火 dulu. 车站往那边走吗？不要新街上。那边去，你们新疆的吧？你们新疆人吧？新疆。你是哪里人？ Malaysia. 啊？ Malaysia. 马来西亚。哦。火车站远有10马来西亚还会讲中国话啊？不用几天，要走。走
Mama rasa beli dululah. 150 yuan tadi kan? 你要等车到那边就等，要走先看吃。你要等车到那边就等，往那边去的嘛，那边就走那边等嘛。 Cakap 不要车，他要走路。 kita nak pergi bank, kita nak pergi money changer, banyak tempat lagi kita nak pergi, cakap dengan dia. Okey. Kita ambil lah, belilah 150 yuan. 150 yuan kan tadi dia cakap? 150. Yuan dalam 100. Kita gunalah. Okey, ini hotel sudah ajar kita cara nak beli kad. Ini ayat dia. 哦，行。是哪里的？你会写吗？不会。哦，那没事，说就行了。没有，我要知道你们的住在哪里。你要拿手机来的。 Dia nak tahu kita duduk mana. 么子的？开五个啊，开五。 Kuning ah. 古德卡。 Manakala Rewan kita ada masalah, jadi kita beli je lah SIM card dekat sini RM100. 你的密。 10 gig. 哈？哦的 Facebook 哦 VPN 呢有没有？密啊，有没有 VPN？ 没有 VPN 的话，它那个 Facebook 用不了，这个可以用，微信可以用。哦，你才有的，没有人。微信中国可以用。Alipay 可以。这个 Alipay。 Alipay 是哪一个 Maxme 这个是这个支付宝。哦，这个可以用。可以。这个付钱的对吧？付钱。这个是用来付钱的，这个可以用。 Boleh guna. Okay, Alipay 可以。We want to use Didi. 哦，滴滴。哦，滴滴好用。对对对。 可以用 Alipay 给钱吗？就用这个是吧？可以。 Okay, boleh. okay. 哦，你试一下。try. Try. 你试一下看。 Okay, dia suruh try kat sini. 哦，这里。 Kita cancel lah beli SIM card tu. Harga dia dalam 100 je, tapi susah betul nak guna Alipay. Dia loading, dia connect pula dengan Maybank to you yang secure tu. Susah, berapa kali loading, berapa kali pay, berapa kali loading, berapa kali pay, tak sukses juga. So kita cancel lah, pergi cari money changer, buka cash je atau cari bank. Cari bank untuk tutup duit ATM. Selesai masalah. Kena guna cara manual jugalah. Cara tradisional, cara lama. Okey, kita tunggu bas dekat depan ABC Bank ni. Agriculture Bank. Bas tu, tadi pun ada bas berhenti kat sini, tapi saya tengah cucuk duit kat dalam. Pun tak boleh lah, tak boleh juga cucuk duit kat situ. Ya, survival dekat China. Tak boleh roaming, tak boleh cucuk duit, tak boleh guna Alipay. Sambil tu kita boleh tengok live Raya Mohan. Dekat sini rakyat Cina dia lebih berkulit gelap. Ni nampak ni ada pokok puding dia. Pokok puding ni sama dengan Malaysia. Seorang ibu sedang menghantar anak nak pergi sekolah jalan kaki. Hello, ni hao. Ni hao. Fighting. Itu bahasa Korea mak. Bahasa Cina apa? Cayo. Bye-bye. Dia pelik tengok orang ni. tutup. Ya, Tutup okey juga. Apa tanya harga dululah. Makcik buat tutup. Skuter. Mak bawa skuter. Best skuter macam tu. simple je. Best. Cacayo. Macam mana tekan? Semua tutup. Ada orang langsung. Bagi minyak je. Tumpang kalau kita bagi 5 yuan seorang. Okey, kat sini banyak transport utama dia motor. Nampak batu ni motor. Motor market tu je bising sikit. Motor yang lain-lain ni slow je guna skuter. Tak bising pun. Tak ada lah nak rempit-rempit kat sini. Slow-slow je bawa. Taxi
Cantik-cantik taxi kat sini. Tengok cantik penyapu pakcik ni ha. Nampak dia seret sampah pun guna polystyrene je. Dia DIY sendiri. Lepas tu ada tali. Barulah ringan. Mana bas? Yeay. Okay. Bas dah sampai. Let's go. Kawan dia lah mak. Masukkan tu 3 orang. Selamat siang. Kenapa hari ni tak kerja Tak apa. Hari ni tak kerja Hari ni tak kerja. Oh. Kamu tak bawa bas? Oh. Oh, okey. Ada je kursi kat belakang. Okey, kita dah sampai guys. Ingat ya, bas biru ni. Untuk hari ni bas biru lah, tak tahulah future. Okay, bas biru ni dia akan park depan Mohan Railway Station. Nampak bunga dia. Bunga dia ni disusun dengan pasu je ha. Disusun dengan pasu. Tapi bawah tu tanah tu kapet tak pasti. Tapi membentuk kumpulan bunga yang cantik macam tanam kat tanah. Saya repeat balik untuk semalam, kalau dah dekat Mohan Railway Station ni, beli tiket dekat sana, service center tiket. Kalau nak entrance, maksudnya dah ada tiket, boleh terus masuk kat sini. 19. Okey, sekejap je lepas custom tak dicek. Okey, terus sampai dekat platform ni. Kita di 88. Pukul 14.19. Pukul 2 dah kena sini. Apa? Lane nombor 2 tu. Okay, jom duduk dulu. Oh, ada apa? Ada jual-jual. Ada air, ada baby care, ada restroom. Okey, lagi 2 jam kita breakfast biskut dahulu. Okay. Ini kita kongsikan design dalaman Mohan Railway Station. Lebih kurang luar Prabang juga lah hari tu. Design dia macam naik atas tinggi macam tu. Made in China, jadi sebab tu Laos punya sama. Cuma nak share lah, tadi masa dekat bank kita cuba nak tukar duit. Bila kita masuk je dalam bank tu, tengah beratur tu Pak Agak tu suruh cabut tudung. Tunjuk kepala. Dia tu cabut. So Aminah explain lah, tak boleh. Aminah cakap tak boleh cabut, kita orang Muslim. Dia tak faham juga, dia suruh cabut juga. Tapi dia tak adalah paksa. Dia cakap je, bila kita cakap tak boleh, dia undur je lah belakang. Tapi tak tahulah maksud tu dia faham ke tak. Dia tak faham ke? Tak faham kan. Okey, dah beratur untuk keluar ke kawasan kereta api. Inilah speed train di 88 yang akan kami naik. Model Langsang EMU yang merentas sempadan dari Vientiane, Laos ke Kunming, China. Warna badan kereta api ini menggunakan gabungan merah, biru dan putih yang merujuk kepada bendera Laos. Kereta api ini direka khusus untuk terowong dan laluan di Laos, termasuk lapisan anti karat dan sistem pengudaraan untuk iklim tropika. Bagi ciri dalaman pula, kereta api ini mempunyai susunan dan desain kerusi yang selesa, papan tanda dalam 3 bahasa iaitu Cina, Laos dan Inggeris, serta soket kuasa USB di bawah kerusi. Okey, bawah ni ada plug, boleh charge. Jadi budak ni settle lah, boleh main game. Okay, finally kita dapat duduk dekat seat ni. Duduk A, B, C. Luckily dia bagi tempat yang sebaris 3 orang. Kalau ikutkan tempat lain ada yang berempat, meja, ada yang berdua. ขนาดใหญ่ที่ค้างรถไฟกำหนด女士们先生请人将行李物品平稳摆 Sekarang pukul 2.19, jadi dia bertolak tepat pada waktu.
Tambang sahala bagi dewasa ialah 314 yuan, manakala kanak-kanak bawah 13 tahun seperti Aminah ni adalah separuh harga iaitu 157 yuan. Anggaran jarak perjalanan kami dari Mohan ke Kunming ialah 490 km dan mengambil masa sekitar 4 jam 20 minit. Kelajuan maksimum kereta api ini boleh mencecah sehingga 160 km per jam. We're going to get up the train. Please pack up your luggage and items, and do not forget your belongings on the luggage rack or the coat hook. Kita dah sampai ke Kunming South Railway Station. Kita sampai pukul 6.30. 6.32 bermaksud ini stesen last lah untuk bagi train di 88. Dia tadi pukul 2 suku kan. 2, 3, 4, 5, 6. Maknanya 4 jam 15 minit. 4 jam 20 minit macam tu. Okey, jom angkut barang. Okey, sana kedai makan tadi. Okay guys, pening sikit lah. Rupanya kita turun ni dekat Kunming South. Kalau untuk ke Lijiang, kena pergi ambil stesen Kunming. Jadi kita kena ambil daripada Kunming South ni. Okay, naik atas, tingkat bawah ni, pergi beli tiket kat atas. Lepas tu turun bawah balik, pergi cari subway untuk ke stesen Kunming. Daripada situ baru boleh pergi Lijiang. Sebaik ada Mina. Di kaunter tiket memang ada seorang pegawai yang boleh berbahasa Inggeris. Jadi dari penerangan beliau barulah saya tahu Kunming ada 2 stesen, iaitu Kunming Nan dan Kunming. Selepas pegawai tersebut tolong belikan tiket sleeper train untuk kami segera bergegas mengejar subway dari Kunming Nan ke Kunming. Sekali lagi di entrance subway ada pegawai lain yang boleh berbahasa Inggeris dan tolong kami belikan tiket. Setelah sampai di stesen Kunming, kami segera mencari sleeper train ke Lijiang pula. Di sini orang penuh sesak. Alhamdulillah akhirnya berjaya juga kami naik sleeper train. Okey, ni sleeper, hard sleeper. Dipanggil hard sleeper. Satu kompartmen ni boleh muat 4 orang. Tapi kita orang terpisah pula. Bagilah 2 orang ni duduk kat bilik ni. Mama kat bilik sebelah. Bawah ni boleh letak barang, meja, mau letak barang. Selesa. Boleh solat dululah sebelum orang datang. Okey, kita tengok view dari tingkap ni. 2 tingkat lah train ni. Kereta api dah mula bergerak. Tak nampak lah. Tak nampak mana. Ini lah bilik Akhil dan Aminah. Oh, ini lah. Ini tempat orang atas nak pijak. Tengok tak ada orang lah. Train berhenti sekejap. Lain pula. Tak ada orang. Tak ada. Kenapa? Okey, ini view kalau kita baring. Boleh sedap boleh enjoy baring.
Tidur bawah lagi best lah. Patut dia bagi kita bawah semua. Bawah ni boleh lindung sikit. Kalau siapa tidur tingkat atas, memang silau lah. Betul-betul kepala dekat lampu tu. Tapi sejuk ni. Suhu apa aircon. Ui, sejuknya orang atas. Patutlah bagi selimut tebal. Tak boleh tidur goyang-goyang macam naik buayan lah. Bestnya. Okey, dekat sini ada tempat gantung beg dekat kepala kita. Ini roommate saya, orang lokal. Sekarang ni mak-mak healing tidur. Saya bagi dia orang tidur. Dia sejuk. Inilah kereta api malam normal speed kod Y752 yang beroperasi antara Kunming dan Lijiang dan mempunyai pilihan katil soft sleeper dan hard sleeper. Saya memilih jenis hard sleeper. Kereta api ini direka khusus untuk pelancongan. Tambang bagi dewasa berharga 130 yuan dan kanak-kanak 95.5 yuan. Jarak perjalanan kereta api lebih kurang 517 km dengan kelajuan purata 55 km per jam. Jadi anggaran masa lebih kurang 9 ke 10 jam. Jika anda ada masa yang terhad, ada alternatif speed train ke Lijiang yang hanya mengambil masa 4 ke 5 jam sahaja. Tadi kereta api berhenti sekejap, saya tak pasti berapa lama. Setakat yang saya sedar ni sudah lebih 10 minit. Dan sekarang kereta api ni sedang sambung semula perjalanan ke Lijiang. Sekarang pukul 6 pagi. Kereta api ni berhenti lagi sekali. Okey, kita ambil duduk dulu. Lagi sejam baru sampai. Subuh pun baru tengok lagi setengah jam masuk. Okey, yang mana tengah charge. Ini bila orang dah. Kita tingkat kedua. Ini tingkat pertama. Tingkat ke bawah. Ini sengki. Ini tandas. Rabak lain. Oh, macam tu cara letak beg dia. Air panas. Lijiang? Oh, saya dah sampai Lijiang. Tapi dia tak buka lagi. Masih menunggu masuk waktu solat subuh. Untuk tandas kita kena bawa botol air. Minum kaki. Ni tak ada air. Kita botol air ni lah. Isi air. Pastikan tidak. Air tu tidak disepah lah. Okey. Tak nampak lah. Tak nampak Kereta api dah mula bergerak. 6.40 lagi setengah jam akan sampai ke stesen kereta api Lijiang. Okay, ini tempat sangkut beg. Boleh letak kat kepala. Ni boleh sangkut tuala kecil. Kalau ambil wuduk, nak lap ke, nak cuci muka ke.
Okey, menghampiri stesen Lijiang. Okey, sedang beratur untuk keluar. Okey, keluar daripada exit railway tadi. Ni Lijiang Station. Ambil sebelah kiri. Okey, sebelah kiri. Betul-betul dengan depan ni lah. Wah, cantik lah bulan. Cantik lah bulan. Okey. Nampak ada bas. Jadi kita cari bas nombor 18. Sejuk guys. Angin dia sejuk. Tapi tak pasti suhu dia berapa. Tak pasti. Kita dah terlepas bas tadi. Jadi kena tunggu next bus. Sejuk sangat ni. Okay, dekat whiteboard ni ada timetable untuk bas kita nombor 18. Balik awal 6.40, balik last 19.40. Dia tu berapa kali? Setiap jam. Ni tempat. Tempat. Sekian dahulu perkongsian kembara kereta api selama lebih 17 jam perjalanan dari Mohan sehingga ke Lijiang. Terima kasih kerana menonton. Teruskan bersama kami Hunting Halal Food di Lijiang dalam episod akan datang. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Tanda sokongan anda. Assalamualaikum dan bye-bye.